Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membacakan salah satu hadis 40 daripada Imam An-Nawawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemah iman. Sedikit huraian daripada hadis ini. Kemungkaran adalah salah satu bentuk kejahatan yang amatlah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amat tidak menyukai kemungkaran yang dilakukan oleh kita sebagai seorang Islam. Kedua, menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk mencegah kemungkaran ini. Yang ketiga, ada 3 peringkat pencegahan. Yang pertama, pencegahan mestilah dengan tangan. Dan apabila tidak mampu dengan tangan, yang kedua, mestilah mencegah dengan lisan. Dan yang terakhir sekali, mencegah dengan hati, iaitu dengan berdoa agar seseorang itu tidak lagi melakukan kemungkaran. Ketiga-tiga pencegahan ini semuanya berkait rapat dengan tahap keimanan kita sebagai seorang Islam. Jika kita mampu menggunakan tangan, gunakanlah tangan. Jika kita tidak mampu menggunakan tangan, gunakanlah lisan. Dan akhir sekali, kalau kita tidak mampu menggunakan lisan, gunakanlah hati kita. Hanya cukup berdoa agar seseorang itu tidak melakukan dosa. Dan ketahuilah bahawa pencegahan dengan hati itulah selemah-lemah iman. Baik, sentiasa berusaha dan beristiqamah dalam melakukan kebaikan. Janganlah kita sering melakukan kemungkaran yang Allah larang. Kita sebagai seorang Islam wajib amal ma'ruf nahi munkar. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di hadis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #hadis 40 di hatiku. Wallahu a'lam.